صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Rancangan yang kita membicarakan hadis-hadis Nabi SAW. Malah hadis yang boleh kita amalkan, kita teliti pada pengajian kita. Mudah-mudahan kita boleh mengambil pelajaran daripadanya. Malah saya teringat kata-kata Sayyidina. Malah saya teringat kata-kata Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni seorang tabi'i yang terkemuka. Beliau menyatakan, andai sekiranya idza quri'a alaikumul hadis, sekiranya kamu dibacakan di hadapan kamu tentang sesuatu hadis, maka hendaklah kamu diam, faskutu, hendaklah kamu diam seumpama kamu sedang mempelajari ataupun mendengar ayat Al-Quran. Seperti biasa, kita masih lagi di dalam tema anak muda, yang mana hari ini adalah episod yang istimewa kerana kita ada jemputan, tetamu jemputan. Yang ini, sebelum kita mulakan pengajian kita, suka untuk saya maklumkan juga kepada tuan-puan, saya akan ditemani oleh qari antarabangsa kita, iaitu Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Nampak lain sikit kod hari ni? Itulah sebab saya nak tiru Dr. Sanusi. Tiru. Ingat kan nak nampak lebih muda ke tu? Macam mana? Tak juga. Tak boleh lawan Dr. lah. Tak boleh lawan. Okey. Yang ini orang muda kita. Yang ini tokoh orang muda kita. Masya Allah. Bersama dengan kita saudara Haziq Rahim. Atau dikenali juga dengan nama Haziq Ajar. Seorang tokoh belia influencer kebangsaan, bergraduasi Master of Engineering daripada University of Sheffield, United Kingdom. Beliau juga merupakan pengasas Ajar, yang mana seorang yang mempunyai minat yang mendalam dalam bidang STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik, dan berusaha membumikannya, bukan mengembumikannya, salah kalau mengembumikan tu, membumikannya supaya mudah diterima oleh masyarakat dengan slogan pendidikan luar buku teks. Apa khabar saudara Haziq? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jangan segan-segan. Di sini kita akan bersembang banyak insya-Allah pada hari ini. Jangan kebumikan apa lagi. Jangan kebumikan. Saya dah tersalah baca. Membumikan jadi kebumikan. Baik. Sebelum kita mulakan pengajian kita, mari sama-sama dahulu kita dengarkan bacaan hadis. Apakah hadis yang akan kita bincangkan pada hari ini? Bacaannya akan dibimbing oleh Ustaz Husaini kita. Seperti biasa. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Profesor Dr. Sanusi. Yang saya hormati tetamu jemputan kita pada hari ini, saudara Haziq kita. Dan insya-Allah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita nak membaca hadis, petikan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom sama-sama kita bersedia mendengar dan kita mentadabbur dengan hati yang terbuka insya-Allah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju ke syurga. Hadis sahih Muslim nombor 2699. Tuan-puan yang dirahmati Allah, basically kita dah mendengar bacaan hadis dan kita dah ini adalah hadis berkenaan tentang menuntut ilmu. Jadi kita nak tahu tema apa yang kita nak bawa pada kali ini. Jom kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Dr. Sanusi. Macam mana kita, Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Husaini. Hari ini tema kita adalah mengenai tajuk minat belajar semakin ataupun mulai pudar. Kenapa? Ini persoalan yang akan kita tanyakan kepada tokoh jemputan kita pada hari ini. Berdasarkan hadis tadi, Saudara Haziq, kalau kita tengok bagaimana Rasulullah menekankan tentang kepentingan menuntut ilmu. Jadi nak tanya soalan pertama dahulu. Kerana zaman sekarang ni, zaman influencer ni, budak-budak kata, kan ada chance screenshot. Sekarang ni tak ada pengajian pun tak apa. Saya tak pernah tengok cikgu pakai kereta Mercedes cover ke. Jadi saya nak tanya soalan pertama dahulu. Apa pandangan Tuan Haziq kita mengenai kepentingan menuntut ilmu, cintakan ilmu, khususnya dalam kalangan orang muda? Silakan Tuan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para penonton yang dikasihi sekalian, terima kasih banyak kepada My Hadith Time dan juga kepada Yayasan Warisan Ummah Ikhlas di atas jemputan. Jadi soalan yang ditanyakan adalah berkenaan dengan kepentingan. Apa kepentingan untuk kita mencintai ilmu? Saya nak jawab dengan satu dimensi yang lain sikitlah. Saya nak kata bahawa umat Islam, agama Islam adalah agama yang memang bermula dengan ilmu sebenarnya, dan dia dengan cara yang sangat-sangat amazing, sangat-sangat meletupkan otak lah, mind blowing orang kata. Sebenarnya sejarawan barat pun pening kepala macam mana Islam boleh bermula dengan ilmu. Begitu hebat, tak masuk akalnya. Dengan kita cuba tanyakan satu soalannya. Dalam banyak-banyak universiti seluruh dunia kan, universiti mana yang mungkin paling power? Ramai yang kata, oh dekat UK, dekat US, sekarang ni dah dekat Korea, Singapura, ataupun di Jepun. Apa persamaan antara tempat-tempat menuntut ilmu yang dikatakan paling hebat dalam dunia ni? Persamaannya sebenarnya adalah semua itu dia adalah di tempat-tempat yang kaya, yang berekonomi dia tinggi, yang KDNK GDP dia tinggilah, negara yang berekonomi dia hebat untuk melahirkan universiti, institusi yang hebat, lalu terlahirlah tokoh-tokoh pemikir yang hebat. Sebenarnya sepanjang sejarah pun macam tu. Itu yang orang kata syarat untuk jadi pandai, syarat untuk kita jadi masyarakat yang hebat berilmu dulu, orang kata kena kerajaan tu sendiri kena power, kena kaya dulu. Sebab kita fikir logik lah, kalau kerja kita cuma membanting tulang kan, buat kerja buruh, nak sara kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, bila kita nak fikir pasal kehidupan kan, bila kita nak fikir pasal sains dan sebagainya. Jadi orang kata okey, kalau kerajaan kita kaya, kalau kerajaan kita hebat dulu, barulah boleh ada kiranya pemimpin-pemimpin ataupun tokoh-tokoh pemikir yang hebat, kecuali satu tamadun hebat dalam sejarah, iaitu tamadun Islam. Macam mana berlakunya tamadun, perkembangannya, naiknya tamadun Islam ni? Dia berlaku di tempat yang sebenarnya orang Arab, kalau kita tanyalah sebelum Quran, apa buku yang orang Arab pernah tulis? Tak ada. Ini saya bila saya tahu jawapan kepada soalan ni, buku apa yang orang Arab pernah tulis sebelum Quran? Jawapannya tak ada. Orang Arab tak pernah tulis apa-apa kitab sebelum Al-Quran. Diorang adalah apa yang dipanggil sebagai puisi-puisi Arab kan. Betul, ada mu'allaqat, ada maksudnya sidai, bukan sidai lah, maksudnya gantung kan. Gantungkan di Kaabah. Jadi puisi-puisi ada, tapi yang macam kitab tak ada. Jadi Al-Quran itu adalah memang kitab pertama yang orang Arab dapat, dan kitab pertama yang mereka bertemu, berinteraksi, dikelilingi oleh dua tamadun, sebenarnya tamadun Parsi, tamadun Rom. Jadi yang memang hebatlah keilmuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita biasalah kita beritahu bahawa Nabi mendapat Al-Quran ataupun menyampaikan Al-Quran sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi ini ummi. Dalam keadaan Nabi ini tidak pandai membaca dan menulis, dan ini satu mukjizat lah sebenarnya.
kebenaran Al-Quran. Mustahil Nabi boleh tulis Al-Quran sebab memang Nabi tak pernah menulis. Sebenarnya kalau kita besarkan lagi dia punya skop dia kan, orang Arab pun tak pernah tulis apa-apa kitab. Betul. Tak pernah tulis apa-apa buku. Bila datang Al-Quran, kitab yang pertama, maksudnya orang Arab mendapat atau berinteraksi, mereka terus bertransformasi. Dalam beberapa ratus tahun saja, orang Arab ataupun umat Islam menjadi satu masyarakat yang paling banyak menghasilkan buku dalam dunia. Betul. Jadi dalam Baghdad tu ada Baitul Hikmah. Jadi di Baghdad, di Baitul Hikmah saja, dulu ada satu pekerjaan nama dia penulis ataupun penyalin buku. Dulu tak ada printer kan, tak ada photostat. Jadi cara kita nak salin buku, dia kena tulis lah. Kena tulis dekat kitab kan. Jadi bilangan penulis yang menyalin kitab dalam satu perpustakaan di Baghdad lagi banyak daripada seluruh penyalin kitab di England. Allahu Akbar. Lagi banyak. Jadi nak kata bahawa agama kita sememangnya transformasi, mengubah dunia menjadi agama yang hebat dengan kita membuat ayat yang pertama ataupun mengimplementasikan ayat pertama yang turun, iaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita umat Islam, maka kita nak tak nak kena dikenali sebagai umat yang berilmu, sebab itulah bagaimana agama ini bermula. Masya Allah, terima kasih Tuan Haziq. Saya pun tak terfikir sebab kita tahu dah Arab ni banyak kitab. Maknanya start kurun kedua tu dah banyak kitab. Tapi awal-awal sebelum tu rasanya memang tak popular pun mereka ni dengan kitab-kitab penulisan. Kita akan hurai lagi selepas daripada ini. Tapi sebelum kita berhenti berehat, seperti biasa kita sebenarnya ada sesi kuis kita. Betul lah Ustaz ini? Ada, hampir terlupa. Ustaz ini dah terlupa dah tu. Okey. Apa kuis kita pada hari ini? Baik, jadi saya baca soalan kuis kita. Tuan-puan boleh tengok soalannya. Semua sahabat berikut memeluk Islam pada awal fasa usia mereka, kecuali A. Abdullah bin Amr bin Al-As, B. Jabir bin Abdullah, C. Salman Al-Farisi, dan D. Zubair bin Awam. Jadi tuan-puan, jawapannya nanti kita akan riliskan pada blog kita yang terakhir, Doktor. Macam mana? InsyaAllah. Betul, soalan itu akan dihurai selepas daripada ini. Kita berehat dahulu seketika. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Dan pada episod kali ini bersama dengan kita tokoh ilmuwan kita, tokoh belia kita, yang mana kita sudah tanyakan tadi tentang kepentingan ilmu. Saudara Haziq dah menghuraikan tentang perkembangan ilmu yang dimulakan dengan perintah daripada Al-Quran. Saya nak masuk kepada soalan yang kedua, mengenai tentang kenapa ataupun kita tengok ramai anak muda pada hari ini, Saudara Haziq, sangat kurang belajar. Apa faktor yang menyebabkan mereka ni jauh daripada menuntut ilmu? Sebab macam saya sebut awal tadi, dia orang kata, tengok cikgu tak ada pakai MERS pun, saya bergambar dengan MERS, katakan macam tu ke, ataupun perkara-perkara sebegitu. Dia macam mematikan. Habis SPM dia orang tak nak sama belajar. Apa punca dia sebenarnya, Tuan Haziq kita?
Ya, jadi bismillah, terima kasih banyak di atas soalan. Saya tak tahulah sama ada betul ke tak anak-anak muda sekarang ni memang malas belajar dan sebagainya. Tak tahulah siapa yang kira tu kan. Tapi setakat apa yang kita nampak di media sosialnya, mungkin nampak begitulah. Cumanya berita dan juga media sosial ni kadang-kadang dia lebih digembar-gemburkan apa yang negatif kan. Biasanya kalau berita-berita apa, kita baca berita macam Allahu Akbar, dunia macam dah nak tamat dah sebab sentiasa ada banyak je cerita-cerita yang negatif. Masalahnya orang lagi suka cerita-cerita yang negatif tu daripada cerita-cerita yang positif. Jadi yang pertama sekali saya rasa jika betul lah kiranya anak-anak sekarang ini malas belajar dan sebagainya, apa yang kita nampak lah, mungkin pertama sekali adalah persoalan kepada masyarakat lah. Jadi sama ada masyarakat kita ni memang dikenal ataupun memang menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Jadi bayangkan kita ada anak-anak kan. Jadi anak-anak kita, dia nak tengoklah kiranya kalau mereka jadi orang yang cintakan ilmu, mereka nak tengok orang yang cintakan ilmu ini diraikan oleh masyarakat. Masyarakat sambut contohnya orang-orang yang hebat berilmu ini contohnya. Jadi kalau mereka tengok ayah mereka memang suka baca buku ke apa kan, dan masyarakat sambut, masyarakat naikkan, mereka akan rasa seronoklah, mereka akan rasa digalakkan untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Tapi kalau diorang tengok apa yang masyarakat angkat adalah orang yang bukan baca buku lah, orang bukan yang pergi masjid, yang bukan tengok My Hadith Time, tak tahulah masyarakat yang banyak menyanyi ke ataupun banyak menari depan pun kan. Itu yang diangkat, dan ada majlis yang jemput mereka ini ramai datang. Fikir masyarakat macam tak meraihkan aku untuk suka ilmu, buat apa aku nak sukakan ilmu. Jadi ini pada saya satu faktor yang sangat-sangat penting lah. Dan itu kita panggil kena ada hero ilmuwan kita. Contohnya macam Ustaz Sanusi, kiranya belajar tinggi kan. Kalau masyarakat angkat tokoh-tokoh macam ni, jadi mereka akan rasa macam ada galakan untuk mereka mengikut jejak langkah uswatun hasanah ni lah pada saya lah. Baik, terima kasih Tuan Haziq. Saya kadang-kadang memang kita nampak macam perkara tu kita kata diperlecehkan ke, maknanya gambar budak-budak dengan usaha yang sedemikian macam tu. Tapi kalau yang sepengetahuan kita tengok pun sebenarnya data penurunan pendaftaran universiti itu agak dimaklumkan sebegitu. Maknanya seolah-olah habis SPM dia orang agak rendah. Dia orang macam seolah-olah tak berminat kepada ilmu tu. Saya nak tengok kepada persoalan yang kedua. Kalau sekiranya mereka masuk ke universiti pun, macam kita masuk universiti kan, tiba-tiba ada budak yang tak nak buat assignment, dia rasa malas, ataupun ada tak langkah-langkah secara spesifiknya dia menyebabkan dia boleh rasa seronok untuk menuntut ilmu yang dengan lebih konsisten tu tadi. Maknanya dia minat. Kalau kita tengok Tuan Haziq pun minat dengan ilmu, hari-hari ada update tentang knowledge yang baru. Jadi macam mana boleh kita konsisten begitu? Ini kira soalan yang mendalam lah sebenarnya. Kiranya dia sangat banyak dimensi kepada soalan ini. Yang pertama sekali adalah sebenarnya macam mana cara kita persembahkan kepentingan ilmu kepada anak-anak muda kita. Saya rasa mungkin somewhere along the line, terskipping London. Kita dalam sejarahnya mungkin ada terpesong sikit lah, ke kiri dan ke kanan sedikit. Yang pertama sekali adalah contoh yang disebutkan pasal universiti kan, pengajian tinggi ini. Jadi apa yang anak-anak muda kita fikir ataupun bayangkan tentang pengajian tinggi ini, sebenarnya daripada mereka sekolah lagi sebenarnya mereka telah ditalakan bahawa tujuan belajar ini yang pertama adalah kita nak pass SPM lah ataupun nak dapatkan keputusan yang baik dalam SPM. Jadi sepanjang-panjang belajar itulah dia satu sijil itulah nilai keseluruhan pelajaran mereka. Itu kita diajarkanlah kepada anak-anak muda kita daripada dulu lagi. Dan bila mereka masuk ke universiti sebenarnya, kenapa anak-anak muda, kenapa orang-orang kita perlu masuk universiti? Apa yang diiklankan? Tujuan masuk universiti diiklankan adalah untuk keluar daripada universiti. Tujuan masuk universiti adalah untuk keluar. So maksudnya itulah orang kata masuk universiti kalau boleh 2-3 tahun. Nak fast track dan sebagainya. Betul. Untuk kita keluar cepat. Ini dah macam penjara pun ada. So tujuan masuk penjara adalah untuk keluar lah. Jadi diiklankan macam tu. Dan satu lagi universiti ni tujuannya adalah supaya kita nanti bila kita belajar dapatkan sijil dan sebagainya,
kita masuk dalam pasaran kerja lah. Jadi universiti ini sangat-sangat dikaitkan dengan berapa gaji yang kita bakal dapat, dan itu yang berlakulah. Dia susah nak terangkan kenapa dia berlaku antara sinergi pasaran ekonomi dengan universiti. Tapi sebenarnya kalau kita tengoklah sejarah, jadi saya mula minat sejarah bila saya keluar universiti, dapat sijil engineering tu. Saya fikir apa benda sebenarnya yang saya belajar sepanjang engineering ni. Jadi saya baca balik sejarah, sebenarnya universiti ataupun pengajian tinggi sebenarnya langsung tak macam tu 500-600 tahun yang lepas ataupun 1000 tahun yang lepas lah, kalau kita ambil kira tamadun Islam lah. Universiti, orang masuk universiti pada asalnya tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk membuktikan kebenaran agama sebenarnya. Itu tujuan asal universiti sejak daripada universiti yang terawal dunia, Al-Azhar ataupun Universiti Kairawan lah, Qarawiyyin oleh Fatimah Al-Fihri. Jadi orang yang nak menuntut ilmu di tempat yang paling tinggi ni lah, ataupun di peringkat yang paling tinggi ni, memang asalnya sebab mereka sukakan ilmu. Ilmu ini mendekatkan mereka kepada mencintai Tuhan, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan setakat di tamadun Islam saja sebenarnya. Tamadun Barat pun, University of Paris, Oxford, sebenarnya semua universiti ni asalnya adalah untuk melahirkan paderi-paderi ataupun mubaligh di barat lah, kalau di belah umat Islam, untuk melahirkan ulama-ulama. Jadi dari awal lagi sebenarnya universiti tujuan kita belajar tinggi-tinggi ni, ya mungkin daripada tu kita dapat pangkat, mungkin dapat gaji yang tinggi dan sebagainya. Ya betul, kerja yang baik, gaji yang hebat, tapi kena ada satu anjakan lah, paradigma orang panggil, untuk kita bagi tahu kepada anak-anak muda kita sebenarnya kenapa kita nak menuntut ilmu ni. Jadi ilmu ini jika kita tuntut di tempat yang lebih tinggi, makin tinggi peringkatnya, sepatutnya kita kena ajarkan dia akan menjadikan kita seorang Muslim, seorang yang lebih beriman dan seorang yang lebih nak membawa kebaikan lah kepada masyarakat. Baik, saya tertarik dengan yang berkaitan dengan universiti tadi. Kalau saya boleh tanya soalan tambahan, adakah kita kehilangan roh asal penubuhan universiti itu untuk mengesani kebenaran, atau macam mana? Ya, saya rasa betul lah. Sebenarnya ini bukan saja berlaku di negara kita ataupun di rantau kita, dia berlaku di seluruh dunia lah. Dan ini memang dirasai apabila banyak universiti yang terkesan di seluruh dunia. Istilah akademiknya dipanggil neoliberalism lah. Jadi ini istilah akademik dia, di mana universiti, tujuan kita belajar, tujuan masuk universiti, college dan sebagainya adalah untuk masuk dalam industri, dan ilmu kita lalu diikat nilainya dengan seberapa banyak industri boleh bayar kita untuk kita bila kita jadi graduan nanti, untuk kita bekerjalah menjadi seorang pekerja industri. Jadi dia kehilangan roh belajar dia dekat situlah. Jadi satu benda yang saya usahakan dan saya cuba perjuangkan adalah, kalau nak ubah dunia ni, orang panggil kena start dengan diri kita sendiri dululah. Jangan fikir nak terus ubah dunia. Jadi apa yang saya cuba nak buat adalah apa yang saya panggil sebagai pendidikan di luar buku teks. Pendidikan di luar buku teks ini adalah, walaupun kita dah habis belajar di sekolah, walaupun kita dah habis SPM, apa yang kita kena ada dalam jiwa kita adalah rasa macam kita sentiasa nak belajar. Rasa macam kita tak habis belajar lagi. Sijil itu bukan penamat kita belajar, ataupun dalam istilah falsafah pendidikan kebahasaan kita, pelajaran sepanjang hayat. So sampai kita mati pun kita masih kena belajar. Ya betul. Jadi kalau ini yang berjaya diterapkan, sebenarnya kita boleh mengatasilah masalah anak-anak muda kita rasa macam kena scam. Jadi nak kata diorang ni salah pun tak juga, sebab memang itu yang diiklan. Bayangkan kalau kita duk baca iklan, okey kalau guna produk ini nanti rambut tumbuh kan. Tapi tiba-tiba makin botak kan. Rasa macam kena scam lah. Jadi kalau diiklankan sepanjang mereka belajar sejak daripada sekolah, okey kita masuk universiti, nanti keluar-keluar gaji tinggi. Tiba-tiba masuk universiti, keluar-keluar tak ada kerja. Graduan yang jobless. Memang rasa kena scam lah. Kalau itu yang kita duk jual kepada mereka sejak daripada sekolah, tujuan belajar nanti kamu masuk industri, nanti kamu kerja gaji tinggi, dan kita tak ajar sebenarnya apa tujuan kita belajar, apa tujuan ilmu menurut Islam, terutama sekali adalah untuk kita
mencapai maradatillah subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih saudara Haziq. Satu kupasan yang agak menarik saya kira sebenarnya, sebab antara yang paling penting dalam pengajian kita di peringkat universiti adalah pada roh pengajian tu sendiri. Saya rasa satu poin yang sangat menarik kerana itu yang semakin hilang rasanya sekarang ni. Budak-budak akan melihat kepada kalau masuk boleh jadi apa, boleh dapat apa. Dia nak return apa yang dia spend pada universiti itu berbanding dengan apa yang sepatutnya roh asal adalah pengajian ilmu itu sendiri. Dan sebelum kita berhenti berehat, kita tengok dahulu Ustaz Husaini, adakah kita punya media sosial media sosial kita boleh Ustaz Husaini ceritakan? Baik, untuk tuan-puan yang mungkin nak tahu lagi lebih maklumat ya, macam-macam tema yang kita dah sediakan untuk tuan-puan ya, ada berkaitan dengan suami, isteri, anak-anak, anak muda dan sebagainya, boleh sama-sama lawati media sosial My Hadis Time. Kita ada di Facebook, di Instagram, di X, juga di di TikTok, YouTube dan sebagainya. InsyaAllah pelbagai info-info menarik, maklumat yang akan disediakan untuk tuan-puan semua, insyaAllah. Jadi Doktor, kita nak berhenti berehat seketika. Betul. Kita jumpa selepas ini dalam My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Muhammad Rasulullah. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, yang mana dalam episod ataupun sesi yang pertama kita bincangkan sejarah perkembangan ilmu, bagaimana Al-Quran membangun, mencetuskan kepada penumbuhan ilmu yang begitu ketara dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Dan sesi yang kedua kita telah bincangkan tentang kehilangan roh pengajian itu sendiri di peringkat ataupun di tempat pendidikan itu. Manakala dalam perbincangan kita pada sesi ketiga ini, kita nak tanya pula mengenai tentang, kita melihat ada sebahagian influencer, ni malah nak sebut seolah-olah merendahkan nilai sijil tu tadi, Badan Pendidikan Formal. Dia kata apa gunanya ada degree, sebagainya, perkara-perkara sedemikian. Ini kita nak tanya pada saudara Haziq. Tuan Haziq, adakah itu sekadar pandangan dia ke, ataupun sebenarnya dia memberikan kesan jangka panjang, ataupun sebenarnya itulah yang difikirkan oleh anak muda kita pada hari ini? Ada degree pun lebih baik dia jadi influencer, lebih banyak pendapatan. Apa pandangan tuan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lagi sekali. Jadi soalan ini pun lagi sekali ada sangat banyak dimensi lah untuk kita jawab. Yang pertama sekali adalah kenapa influencer nak cakap macam tu? Pertama sekali, sebabnya bila satu orang di media sosial ini dia menongkah arus, dia cakap benda-benda yang kiranya
kurang popular ataupun yang kurang diterima oleh masyarakat, apa yang berlaku kepada manusia ni? Dia akan jadi terkenal, dia akan jadi famous. Jadi malangnya itu adalah satu cara untuk kita naiklah di arus media sosial. Kita menongkah arus, kita cakap benda yang pelik-pelik lah. Kita cakap pasal universiti, ramai yang masuk universiti, ramai yang kata universiti menuntut ilmu secara umumnya adalah bagus. Tiba-tiba dia kata itu semua scam. Agak-agak ramai tak yang akan potong, yang akan viralkan. Jadi lepas tu yang akan kecam. Ya betul, ramai yang akan kecam. Bila kita kecam, apa yang akan berlaku? Daripada orang tak kenal, tiba-tiba orang jadi kenal. Dan malangnya, ini mungkin nak sebut sikit lah, itu juga yang teknik yang digunakan oleh orang-orang Islam, orang-orang bukan Islam yang membenci Islam contohnya. Mereka ni langsung tak terkenal. Ada satu insiden yang diberi nama satu filem lah yang dibuat yang menghina Islam. Saya pun tak ingat dah apa nama filem tu. Tapi pernah dalam 2010 macam tu, dia dibuat naik kat mana? Kat YouTube je pun. Jadi dia minta dikecam sebabnya dia menghina Islam. Jadi bila ramai orang Islam, dia berjuta-juta hantar petition kepada kerajaan Sweden, tak silap saya. Daripada orang tak kenal, tiba-tiba dia jadi terkenal. Jadi itu yang mereka nak sebenarnya. Jadi bila kita beremosi, kita angkat orang-orang yang memberi suara-suara sumbang ini untuk kita kecam, untuk kita jatuhkan, malangnya dia ada satu sifat ataupun dia akan menyebabkan satu kesan yang sebaliknya berlaku. Dia jadi semakin terkenal. Jadi ada satu lagi nama dia Salman Rushdie. Dia adalah penulis buku Satanic Verse something. Dia menghina Islam lah. Betul. Jadi bila ada seorang orang Islam, orang Muslim ni malangnya, dia pergi serang Salman Rushdie ni, lalu dia maksudnya masuk hospital. Apa yang berlaku? Orang beli berjuta-juta buku dia. Jadi buku dia laris, dia jadi kaya raya. Jadi itu kiranya satu kesan lah apabila kita menaikkan suara-suara sumbang pembawa kepada kesesatan. Apa yang membawa mesej-mesej yang buruk ini. Jadi itu kita kena faham bahawa influencer kerjanya memang nak macam tu lah, nak naikkan dia orang punya profile marketing lah. Orang panggil bad marketing is always a good marketing, orang panggil. Walaupun marketing yang buruk-buruk, tapi asalkan nama dia naik, tak apalah. Dan itu juga masalahnya apabila kita menaikkan tokoh-tokoh, bukan tokoh lah, ataupun manusia-manusia yang macam ini, dia mula meresap kepada anak-anak muda kita yang mula mempertikaikan asas kepada ilmu itu sendiri. Saya mungkin nak bawa kita kepada satu golongan yang sepatutnya influencer kita lah, iaitu tokoh-tokoh muhaddisin. Jadi ada satu buku lah yang ditulis berkaitan dengan ahli hadis alien. Alien di atas muka bumi. Inilah tokoh-tokoh influencer yang kita nak sebenarnya. Jadi satu buku tu dia menerangkan tentang kisah hidup ahli-ahli hadis. Buka buku tu muntah. Buka buku tu banyak cerita pasal muntah, banyak cerita pasal pengsan. Jadi orang-orang ahli hadis ni, mereka menuntut ilmu, mereka mengejar hadis-hadis, tak ada duit. So hidup mereka makan roti basah. Ya, dulu ada orang cicah roti kan, dengan air sungai. Orang muhadis dulu duk buat benda tu, cicah roti basah, sebab mereka tak ada duit. Jadi mereka pengsan, mereka muntah, pengsan muntah. Itu je lah buku tu. Cerita-cerita pasal ahli hadis. Jadi inilah influencer sebenarnya, kehebatan untuk mengejar ilmu yang kita kena ceritakan lebih banyak kepada masyarakat, ceritakan lebih banyak kepada anak-anak muda kita. Sepatutnya inilah yang mereka kejar, inilah susuk tubuh yang perlu mereka cuba untuk teladani. Kalau kita tengok mengenai tentang golongan influencer ni, pada hari ni kalau kita tengok bila dia semakin famous kan, mana influencer ni kalau dia kritik tentang universiti, dia kritik tentang sijil, dia jadi semakin famous, menyebabkan anak-anak muda yang lain pun sama nak jadi influencer juga. Maknanya dia pun nak join jadi influencer. Macam kalau Tuan Haziq sendiri dah popular dengan YouTube ke, dengan Facebook ke, dengan konten tu, kalau anak muda sekarang, maknanya dia tak nak dah pengajian ke, ataupun dia nak jadikan content creator ni sebagai career utama dia, apa nasihat yang Tuan Haziq boleh kongsikan dengan kita untuk orang-orang anak-anak muda sebegini? Dia tak nak dah kat situ, dia nak pula jadi content creator. Apa pandangan Tuan? Jadi tak silap kerajaan China baru-baru ni ada keluarkan satu undang-undang, tak peraturan kot, iaitu dia kata kalau nak buat podcast
mesti kena ada degree paling minimum. China buat macam tu. China buat macam tu. Jadi maksudnya bagus nak kawal kualiti konten tu lah. Kalau orang yang tak berkualiti, tak degree tak ada, ini ataupun SPM pun tak ada katakan. Jadi maksudnya tak dibenarkan untuk buat konten-konten media sosial, apatah lagi macam podcast lah. Jadi tak tahulah Malaysia nak buat macam tu ke tak. Mungkin boleh bertemu dengan mana-mana pihak yang berkuasa lah. Mungkin boleh usulkan nak buat konten kena ada degree dulu. Jadi taklah nak kata itu kita kena buat ke apa ke. Tapi apa yang nak disampaikan di sini adalah masyarakat lah sebenarnya. Jadi siapa yang angkat influencer-influencer yang buat suara-suara sumbang tentang ilmu ni? Masyarakat lah, berbalik kepada poin asal kita tadi tu. Kalau masyarakat naikkan, masyarakat jadi popular kan, jadi itulah yang naik, itulah suara-suara yang akan menjadi seolah-olah wakil kita. Padahal kita banyak je tokoh-tokoh ilmuwan. Satu soalan yang kita kena tanya kita adalah, kita ada banyak tokoh ilmuwan, kita angkat tak mereka? Kita jemput tak mereka datang ke, maksudnya rancangan-rancangan macam ni? Kita buat tak podcast dengan diorang? Jadi satu aktiviti ataupun satu kegiatan yang saya cuba untuk buat juga adalah jumpa dengan profesor-profesor yang mungkin dah pencen dan sebagainya, untuk saya buat interview temu ramah podcast berkaitan dengan keilmuan mereka lah. Jadi maksudnya apa idea-idea yang mereka pernah ada, kita korek dan kita bentangkan kepada masyarakat. Jadi ada satu persoalan lah yang kita kena tanya kepada diri kita adalah, kalau kita asyik tengok konten-konten yang tak baik contohnya, ataupun konten-konten yang memang buruk lah tapi viral, ramai juta-juta orang tengok, lalu kita katalah, kenapalah kita tak buat konten, kenapalah yang tak viralnya adalah konten-konten yang bagus, kenapa konten-konten contoh ataupun filem yang ilmiah, intelektual, yang membugarkan jiwa, kenapa ini yang tak naik? Soalan dia adalah, buat ke tak? Konten-konten ni buat ke tak? Sebelum kita tanya kenapa masyarakat tak suka ke apa tengok konten-konten ilmiah, buat ke tak? Kan? Jadi kalau kita tak buat konten-konten yang ilmiah, kalau kita sendiri di media sosial kita asyik share konten-konten picisan, membawang sana sini. Kalau anda student university yang sepatutnya menjadi duta ilmu contohnya, kalau masyarakat tengok apa yang budak universiti ni mempersembahkan dalam social media mereka, share membawang, share benda yang tak elok sana sini kan. Jadi duta ilmu pun tak membuat kerja. Jadi kita boleh kata itu adalah cerminan apa yang kita nak membentuk anak-anak kita. Jadi kalau apa yang saya juga nak usahakan adalah supaya student universiti mereka lebih rancak lagi menceritakan tentang apa yang mereka belajar kepada masyarakat. Jadi social media mereka itu adalah medan dakwah, adalah mereka jadi duta, dan mereka kena persembahkan suri teladan yang baiklah kepada masyarakat, kepada adik-adik mereka. Baik, terima kasih Tuan Haziq. Kalau kita tengok mengenai tentang soalan content creator ni, sebenarnya pada hari ni sangat ramai. Kalau tengok anak-anak muda pada pandangan saya lah. Cuma sama ada dia popular, sejauh mana dia popular, bagaimana dia popular, adakah dia popular dengan perkara yang baik ataupun tidak baik. Yang ini akan jadi satu indikator juga kepada nilai ilmu sebenarnya. Kalau kita lebih ramai mengangkat tokoh-tokoh yang, kalau kata istilahnya merapu-rapu ni, saya kira macam merapu-rapu kan boleh merapu-rapu ni membayangkan sebenarnya itu barangkali identiti masyarakat kita juga. Kerana kita menyanjung ataupun kita seronok dengan konten-konten yang tidak bermanfaat ini. Sepatutnya anak-anak muda dia bangunkan kontennya bukan sekadar menari ataupun bukan sekadar buat sekadar konten prank dan sebagainya, tetapi mencambahkan ilmu dalam media sosial kita mereka. Jadi kita berehat dahulu seketika. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Muhammad Rasulullah. بسم الله الرحمن الرحيم يا
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ayat yang dibacakan tadi oleh Ustaz Husaini kita daripada suratu Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah yang dipetik daripada ayat yang ke-11 daripada surah tersebut, menceritakan sekiranya seseorang itu diminta untuk memberikan ruang kepada orang lain, maka hendaklah diberikan ruang. Ayat ini seolah-olah berkaitan juga dengan kisah Thabit bin Qais. Kalau kita pernah dengar mengenai tentang beliau adalah seorang yang sukar untuk mendengar, mungkin ada masalah pendengaran, sehingga apabila dia datang kepada majlis Rasulullah, mereka akan meminta diberikan ruang kepada beliau kerana dia sukar mendengar dan dia dikehendaki duduk lebih dekat dengan Rasulullah. Kesungguhan dalam menuntut ilmu ini dipuji oleh Allah, yang mana Allah Ta'ala menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat darajat orang yang menuntut ilmu. Hadis yang kita bacakan tadi pada awal sebenarnya bukan sekadar diriwayatkan oleh Saidina Abu Hurairah, turut diriwayatkan oleh Saidina Abu Darda, menceritakan tentang seorang lelaki. Ini dalam riwayat Ibn Hibban, seorang lelaki datang daripada Madinah ke Syam, begitu jauh, ratusan kilometer, hanya semata-mata ingin mendengar satu hadis daripada Abu Darda. Begitu juga dengan kisah Jabir bin Abdullah yang mengembara sebulan untuk mendengar satu hadis daripada Saidina Abdullah bin Unais. Ini semua membayangkan kesungguhan para sahabat dengan komuniti yang menggalakkan kepada menuntut ilmu, dengan masyarakat yang suka kepada ilmu. Jadi kita nak tanya soalan kesimpulan ataupun soalan apa yang kita boleh buat, maknanya selain daripada individu ni, saudara Haziq kita, apakah peranan masyarakat, ibu bapa, influencer dalam menarik anak muda menjadi mereka minat menuntut ilmu seperti contoh-contoh para sahabat tadi yang bersungguh dalam menuntut ilmu. Apa peranan yang boleh dimainkan oleh kita di sekeliling? Silakan. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita nak menuntut ilmu, yang pertama sekali adalah kita kena terapkan kepada semualah yang mungkin bakal menaip apa-apa di media sosial ataupun untuk menyampaikan apa-apalah di dunia fizikal kita yang nyata, yang realiti ini, adalah apa-apa saja yang kita buat sebenarnya akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Betul. Di hari akhirat nanti. Betul. Inna sam'a wal basar wal fuada ulaika kana anhu mas'ula, kan? Maksudnya semua itu akan dipersoalkan nanti. Jadi ini lebih-lebih lagi sebenarnya berkali-kali ganda apabila kita melibatkan media sosial sebenarnya. Bila kita tulis apa-apa pun. Jadi ada satu fenomena yang sangat-sangat besarlah berlaku kepada generasi kita yang tak kiranya berbeza dengan generasi sebelumnya, iaitu kalau generasi sebelum ni lah orang tanya kenapa generasi sekarang macam teruk, kan? Kenapa generasi baru teruk-teruk? Sebenarnya tak, generasi lama pun sama je, merepek je, kan? So banyak teruk je. Bezanya adalah teruknya generasi sekarang ini dia disimpan di dalam memori internet. Dia maksudnya boleh diakses dan orang boleh viralkan, orang boleh rakam. Dulu kan, kalau sekarang ni kalau anak-anak murid lari sekolah ke viral, kan? Semua akan viral, kan? Semua akan kata teruknya budak-budak sekarang ni lari pada sekolah. Ya Allah. Ini 50 tahun lepas pun bernama kita tok-tok nenek moyang kita lari sekolah, kan? Apa bezanya? Bezanya adalah dia tidak dirakam di dalam diary maya. Diary maya lah. Tapi sekarang ini semua dirakam di dalam diary maya, dan dia menyebabkan perubahan generasi, apa yang generasi baru berfikir tentang social media. Contohnya berbeza dengan generasi sekarang. Kita tengok contohnya di laman-laman web macam Thread, Twitter ke, kadang-kadang kita tengok anak-anak kecil maki hamun mak ayah, dia tulis dekat Twitter, dia tulis dekat Thread dan sebagainya.
dan kita pun rasa teruknya. Sebenarnya orang-orang dulu, anak-anak dulu pun buat, cuma mereka tulis di diary ataupun tulis dekat atas padang pasir, atas pasir mana-mana. Tu nanti dia hilanglah, dia tiup angin kan. Kalau maksudnya tak puas hati dengan mak ayah. Sekarang ini kiranya budaya yang sangat-sangat berbeza. Orang anggap posting di media sosial itu adalah privacy. Pelik. Rasanya benda yang boleh ditonton oleh beratus ribu orang, dia kata itu adalah, ini tempat aku private, ini profile private. Tapi boleh tengok. Boleh tengok, siap boleh komen, siap boleh kecam lagi kan. Jadi dia mengubah budaya. Jadi itu yang kita kena faham lah. Jadi manusia sebenarnya sangat-sangat baru lagi dengan social media ini. Kita masih belum ada kefahaman tentang budaya. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh semarakkan nilai-nilai yang kita tahu daripada dulu sampai sekarang adalah baik, tak kisah apa pun platformnya, menyampaikan ilmu. Jadi bila kita menyampaikan ilmu dan kita suruh baligh anni walau ayah kan, kita menyampaikan ilmu yang paling baik daripada Nabi Muhammad SAW, dia menjadi sedekahun jariyah, dia menjadi satu amal jariah. Jadi bayangkan kalau kita tulis apa-apa yang minta dikecam, itu boleh 10 tahun lagi pun orang boleh tengok, orang boleh masuk, dia pernah kena kecam kan. Jadi sekarang ni satu benda lah. Jadi macam kalau ada satu tokoh naik ke apa ke, orang akan screenshot balik benda yang dia pernah post 5-6 tahun lepas kan. Dulu cakap lain kan. Jadi bayangkan kalau itu dibuat oleh malaikat. Kalau malaikat buat, bila kita dah mati nanti, malaikat screenshot balik, tunjuk balik screenshot apa yang kita buat dalam hidup, apa yang kita post di social media. Jadi kita tak nak apa yang di screenshot itu adalah benda-benda yang buruk. Kita nak supaya screenshot itu adalah daripada legacy kebaikan kita. Mereka buka profil kita, semuanya ayat-ayat mengajak kepada kebaikan, hadis-hadis Nabi kan, ataupun ayat-ayat Al-Quranul Karim, ilmu. Ini yang kita nak supaya menjadi legacy profil kita lah. Jadi kalau kita nak supaya bila kita meninggal nanti, ada banyak kes sekarang ini di mana akaun-akaun yang dah tak aktif sebabnya ialah pemilik akaun tu meninggal dunia. Jadi bila seseorang meninggal dunia, benda pertama yang akan dibuka adalah akaun profil social media mereka. Jadi apa posting yang terakhir sekali, orang akan bagi takziah kat situ. Malang kalau posting terakhir kita untuk orang bagi takziah rupa-rupanya adalah kita maki hamun, kita membawang, dan kita meninggal dunia. Orang nak bagi takziah dekat posting tu pun macam garu kepala. Alamak, tak macam mana nak letak ayat Quran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dekat posting tengah tunjuk gambar tak senonoh contohnya kan. Jadi kita nak supaya bila kita meninggal ni, posting ataupun posting terakhir kita adalah yang orang akan viralkan. Masya Allah, ini mesej terakhir dia, Masya Allah. Tapi kita tak tahu bila kita akan meninggal. Jadi caranya adalah supaya kita tak payah ambil risiko langsung menghasilkan konten-konten yang negatif. Betul. Sebab macam itulah kehidupan kita. Jangan ambil risiko buat dosa sebab kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Dan dah pasti konten yang paling saya nak sarankan supaya kita penuhkan profil kita, penuhkan kehidupan kita, legacy kita, adalah konten kita menyebarkan ilmu kepada anak-anak muda di luar sana dan juga kepada anak-anak yang tak berapa nak muda lah. Semuanya kita supaya sebagaimana kita nak akaun kita itu cantik nanti kan, bila kita meninggal dunia nanti, kita nak supaya kehidupan legacy di dunia realiti kita pun macam tu juga. Baik, terima kasih saudara Haziq. Satu nasihat yang sangat membekas saya kira seorang anak muda ataupun sesiapa sahaja ketika menyampaikan mengenai tentang sesuatu di media sosial mereka, nak jadi content creator ke, biar kita terkenal dengan kebaikan, menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu, itu adalah lebih utama daripada kita mengupload, memuat naik konten-konten kandungan yang tidak baik itu tadi. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Telah banyak kita bincangkan daripada awal tadi, sejarah perkembangan ilmu bermula dengan anjuran daripada Al-Quran. Kemudian kita bincangkan juga mengenai tentang roh universiti ataupun roh pengajian yang semakin hilang. Kemudian kita bincangkan juga tentang bagaimana seseorang itu untuk menjadikan diri mereka influencer terkenal dengan kebaikan, yang mana pada penutupnya kita telah pun bacakan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala mengangkat mereka yang menuntut ilmu itu tadi
tadi. Dan seperti biasa, pada awal tadi kita dah tanya soalan kuis ni Ustaz Husaini. Kita di penghujung ni kita akan beri jawapan pula. Apakah jawapan pada persoalan kita? Silakan Ustaz Husaini. Alhamdulillah, kita nak lihat sedikit soalan kuis yang kita bacakan sebentar tadi. Semua sahabat berikut memeluk Islam pada awal fasa usia mereka kecuali A. Abdullah bin Amr bin Al-As, B. Jabir bin Abdullah, C. Salman Al-Farisi dan D. Zubair bin Awam. Jawapannya adalah C. Sayyidina Salman Al-Farisi. So mungkin doktor boleh cerita sikit macam mana dia boleh masuk lambat ke Salman Al-Farisi ni? Okey. Kalau kita tengok kan, yang pertama Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As ni anak kepada Amru bin Al-As, memang muda lagi. Sehingga ada yang kata Amru dengan anaknya beza 10 tahun ataupun 12 tahun saja. Membayangkan Sayyidina Amru kahwin awal lah, sebab anak dia dengan usia ayahnya adalah tidak jauh. Walaupun ayah dan usia anak tak jauh, tetapi dikatakan Abdullah bin Amru bertubuh besar, menyebabkan orang ingat dia dah dewasa, tapi pada hakikatnya dia memeluk Islam lebih awal daripada ayahnya dan lebih muda daripada ayahnya itu tadi. Manakala Jabir bin Abdullah sama juga, seorang kanak-kanak. Ketika perang Uhud dan Badar, dia tak sertai kerana dianggap ataupun dihalang oleh ayahnya, ataupun mungkin kerana beliau masih lagi muda, memeluk Islam dalam ketika usia yang muda. Beliau juga menandatangani ataupun berbai'ah dengan Rasulullah. Tak ada tanda tangan waktu tu, berbai'ah dengan Rasulullah pada ketika era Makkah sebelum Rasulullah berhijrah. Begitu juga dengan Az-Zubair bin Al-Awwam memeluk Islam ketika usia muda sekitar 16 tahun. Mana mereka semua muda kecuali Salman. Salman ini dah bekerja dah di Asfahan, berasal daripada Iran ataupun Asfahan, kemudian mengembara, mendapat kebaikan daripada ilmu yang dilihat mengenai tentang agama Kristian, kemudian berhijrah ke Syam, kemudian berhijrah ke Iraq. Beliau dalam proses itu sebenarnya memakan masa yang panjang, sehingga kita boleh andaikan beliau memeluk Islam bukanlah ketika awal usia ataupun ketika usia kanak-kanak. Itu sahaja tuan-puan mengenai tentang jawapan kita pada hari ini, insya-Allah. Dan kita akhiri pengajian kita dengan bacaan doa yang dibimbing oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Baik, jom sama-sama di akhir ini tuan-puan kita baca doa, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita dan Allah menyuluh hati kita untuk kita terus menuntut ilmu yang ada di muka bumi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma zayyin qulubana bi zinatil Qur'an. Allahumma ishfa' lana bi syafa'atil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbal alamin. Selesailah sudah pengajian kita pada hari ini. Insya-Allah kita seperti biasa mengajak tuan-puan bersama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung wakaf kita. Tabung daripada mana pengajian ini diteruskan dengan melalui sumbangan tuan-puan dalam tabung gerakan Al-Quran kita ini, kita dapat membangunkan lebih banyak pengajian-pengajian kita dari aspek program-program di studio, kajian hadis, operasi, program dan sebagainya. Mudah-mudahan sumbangan tuan-puan ini dapat memberikan aset ataupun menjadi aset pada kita nanti pada hari kiamat kelak, insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dahulu sesi perbincangan kita dalam rancangan My Hadis Time ini. Kita akan bertemu lagi dalam sesi akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.